Satu operasi berprofil tinggi baru-baru ini telah menggegarkan sektor keuangan negara. Ia dikenali sebagai OpSky, satu serbuan terancang terhadap satu rangkaian rasuah yang didapati telah lama bersarang dalam sistem perbankan kita. Di sini, kita akan rungkai anatomi operasi ini. Dalam analisis ini, kita akan telusuri setiap peringkat. Kita mulakan dengan definisi OpSky diikuti dengan tanda-tanda amaran yang mencetuskan siasatan. Kemudian, kita akan lihat bagaimana SPRM bertindak balas, bagaimana siasatan diperluaskan dan apakah akibat serta accountability yang dikenakan ke atas mereka yang terlibat. Akhir sekali, kita akan bincangkan impak yang lebih besar dalam usaha memelihara integriti sistem. Baiklah, mari kita mulakan dengan perkara yang paling asas. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan Operasi Sky? OpSky ialah nama kod bagi sebuah operasi khas yang diketuai oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM. Matlamat utamanya adalah untuk membongkar dan melumpuhkan satu pakatan sulit di antara pegawai-pegawai bank yang korup dengan sindiket luar yang mengeksploitasi kelemahan sistem untuk meluluskan pinjaman secara haram. Setiap siasatan besar bermula dengan satu petunjuk. Jadi, bagaimanakah skim yang begitu terancang ini mula-mula terbongkar? Semuanya berpunca daripada beberapa tanda amaran awal yang dikesan dari dalam. Pihak institusi perbankan sendiri yang mula-mula mengesan corak transaksi yang sangat mencurigakan. Mereka mendapati ada pinjaman peribadi diluluskan kepada pemohon-pemohon yang jelas tidak memenuhi syarat kelayakan. Lebih membimbangkan, ada individu yang sama menerima kelulusan daripada beberapa bank berbeza secara serentak. Penglibatan agresif oleh perunding kewangan pihak ketiga ditambah dengan bukti salah laku pegawai bank akhirnya mencetuskan siasatan dalaman yang kemudiannya dimaklumkan kepada pihak berkuasa. Sebaik sahaja menerima maklumat dan bukti yang kukuh, SPRM tidak menunggu lama. Mereka melancarkan satu tindakan balas yang pantas dan sangat tegas. Mari kita lihat garis masa tindakan keras ini. Garis masa ini jelas menunjukkan betapa pantas dan tersusunnya operasi ini bergerak. Ia bermula dengan pengesanan oleh pihak bank pada Julai 2024. Menjelang Januari tahun berikutnya, SPRM melancarkan OpSky secara rasmi dengan serbuan dan tangkapan besar-besaran dijalankan. Siasatan terus diperluaskan pada bulan Februari yang akhirnya membawa kepada proses pendakwaan rasmi menjelang akhir tahun 2025. Hanya pada fasa awal operasi sahaja, lebih daripada 12 individu telah pun ditahan. Angka ini dengan sendirinya menekankan skala dan keseriusan gelombang pertama tangkapan yang dilaksanakan oleh SPRM. Tindakan yang diambil pada Januari 2025 itu sangat menyeluruh. Serbuan dijalankan serentak ke atas kediaman dan pejabat di lokasi-lokasi strategik sekitar Lembah Kelang. Puluhan akaun bank yang disyaki terlibat telah dibekukan serta-merta dan ribuan dokumen fizikal serta digital dirampas untuk dianalisis. Ini semua bagi mengesan aliran wang dan memahami sepenuhnya modus operandi sindiket tersebut. Tangkapan-tangkapan awal itu hanyalah permulaan. Daripada situ, skop siasatan berkembang dengan pesat. SPRM mula menjejaki aliran wang untuk mendedahkan keseluruhan rangkaian jenayah yang terlibat. Siasatan kini diperluaskan dengan lebih mendalam. Fokusnya bukan lagi terhad kepada pegawai bank yang ditahan awal, tetapi turut merangkumi kaki tangan lain dan juga pihak daripada firma perunding kewangan yang disyaki bersubahat dalam skim ini. Dan ya, siasatan turut melibatkan beberapa tokoh awam dan selebriti yang dipanggil untuk memberi keterangan. Perlu saya jelaskan, penglibatan mereka adalah untuk membantu siasatan, khususnya berkaitan promosi perkhidmatan sindiket ini kepada orang awam. Penting untuk dinyatakan bahawa akaun bank mereka tidak dibekukan. Tentu sekali, setiap tindakan ada akibatnya. Jadi, apakah yang berlaku kepada mereka yang terlibat secara langsung? Mari kita beralih kepada aspek akibat dan accountability dalam kes ini. Accountability dalam kes ini dilaksanakan melalui dua cabang utama. Di peringkat korporat, institusi-institusi perbankan yang terjejas mengambil tindakan tata tertib dalaman yang tegas, termasuk menamatkan perkhidmatan pegawai yang didapati terlibat. Pada masa yang sama, sistem kehakiman negara pula mengambil alih dengan memfailkan pertuduhan jenayah rasmi di mahkamah. Hasilnya, menjelang penghujung tahun 2025, siasatan yang komprehensif ini berjaya membawa beberapa individu yang terlibat, termasuk pegawai bank dan anggota sindiket untuk menghadapi proses pendakwaan rasmi di mahkamah. Akhir sekali, apakah impak jangka panjang OpSky? Kerana operasi ini bukan sekadar tentang menghukum individu yang bersalah. Ia adalah mengenai memelihara integriti keseluruhan sistem keuangan negara kita. Kenyataan rasmi ini merumuskan segalanya. OpSky menjadi bukti nyata komitmen berterusan pihak berkuasa dalam membanteras jenayah rasuah tanpa sebarang kompromi.
Dan yang lebih mustahak, ia adalah satu mesej jelas bahawa integriti sistem kewangan negara akan sentiasa dipertahankan demi kepentingan semua. Jadi, apakah yang diperlukan untuk melindungi integriti kewangan sesebuah negara? OpSky membuktikan ia memerlukan gabungan 3 elemen penting: kewaspadaan dari dalam, tindakan tegas dari pihak berkuasa dan proses accountability yang menyeluruh. Ia adalah satu peringatan penting tentang perjuangan yang berterusan untuk menjaga